Okey, ada ni. Duduk. Wah, ni. Assalamualaikum geng. Hari ni kita meruan lagi. Aku nak test soft plastik daripada Upro. Yang model K2 punya, tak silap aku. Jadi aku nak try lah. Tengok macam mana dia punya kepaduan dia. Kita try cari haruan. Air makin dalam lagi sebab pagi tadi hujan. Tak pastilah boleh dapat strike ke tak dengan air macam ni. Kita cubalah. Kalau kata tak ada sini, kita try pindah-pindah. Okey, jom kita cuba dulu. Setup macam biasa, geng. SLX DCST dengan Zodias yang 612 punya. Okey, jom kita try. First cast of the day. Hui, jauh ni. Jig head ni aku pakai yang berat sikit, geng. Yang 5.5 gram, tak silap aku. Kalau untuk main long cast sedap lah. Ui, lawa geng, action geng, Upro. Aku first time geng pakai SP daripada Upro ni. Ui, lawa gila geng. Sekejap aku cuba tunjuk kat korang. Tak pasti korang nampak tak. Tengok ni. Okey. Nampak tak? Ui, cantik geng. Cuba nampak, tengok tu. Nampak lagi. Hui. Ini kalau tak strike tak tahulah ni. Dia punya getah geng, bagi pendapat aku lah, aku rasa lagi lembut daripada Sawadi aku rasa. Sebab aku selalu guna yang Sawadi punya. Ini main slow pun sedap ni. Ekor lembut ni. Ekor lembik. Sunyi dan sepi. Jom kita pindah, geng. Sunyi dan sepi di sini. Ini air bertakung apa ni? Tehanya. Boleh. Alah. Lucu.
Tak ada sini. Okey, ada ni. Oh, ini. Oh, alhamdulillah. Strike. Wih, punya payah nak strike ni. Mantap ni. SP daripada Upro. Mencangkuk. Kalau berminat aku letak di beg kuning. Action dia memang lawa ni. Dia punya ekor lembut ni. Lembut gila. Okey, jom kita release.